Hari ini kita ada pelajar baru. Silakan perkenalkan diri. Selamat pagi semua, nama saya Arjuna. Baik, sila duduk di belakang. Baik, cikgu. Baik semua, siap buka buku teks muka surat 12. Kita sambung pelajaran hari ini. Awak cari buku apa? Buku sains, tak jumpa lagi. Sekejap. Yang ni kan? Ya, terima kasih. Sama-sama. Arjuna, awak tak bawa payung ke? Tak, saya ingat hujan sekejap saja. Kalau macam itu, jom kita jalan sama sampai pintu pagar. Bolehkah? Boleh? Terima kasih. Arjuna, boleh pinjam pen sekejap? Boleh. Terima kasih. Arjuna, boleh ajar saya soalan ni? Boleh? Yang mana? Yang ni saya tak faham. Formula ni je. Oh, faham. Terima kasih. Sama-sama. Kakak satu, esok nak pergi kantin awal tak? Ya, nanti kita jumpa depan kelas. Okey. Tak pernah berani ku luahkan. Mungkin dia pun ada rasa yang sama. Aku cuma kena tunggu masa yang sesuai. Terima kasih, Surya. Sama-sama. Kalau tak faham lagi, nanti saya terangkan. Baik. Terima kasih, Suraya. Tak apa. Surya, saya nak tanya sikit. Suraya, Arjuna suka awak ke? Entahlah, saya layan dia macam kawan lain juga. Dia cuma kawan sekelas. Aku yang salah faham. Dia tak pernah beri harapan. Sekarang, aku kena teruskan hidup. Mungkin dia memang baik dengan semua orang. Tapi mungkin masih ada harapan untuk aku. Tahniah kepada penerima anugerah pelajar cemerlang Arjuna. Bukan semua senyuman membawa harapan. Kadang-kadang ia cuma tanda seorang yang baik hati. Hari ini aku faham, mencintai seseorang itu tidak salah, tetapi menerima kenyataan adalah satu keberanian. Terima kasih kerana pernah hadir dalam hidup aku. Mengajar aku menjadi lebih matang. Setiap pengalaman membentuk siapa kita.